Di sebalik setiap langkah menuju kejayaan, berdirinya insan-insan kecil yang memikul amanah yang besar. Mereka bukan sekadar pelajar, tetapi nadi kepimpinan sekolah. Dan inilah 7 tiang kekuatan, 7 jiwa yang menggerakkan SMK Kota. Bahwa bagi negara juga Malaysia mendukung cita-cita muda mencapai persatuan yang negara dalam Di barisan hadapan setiap perhimpunan, mereka berdiri teguh, memastikan disiplin terus terpelihara. Tegas, berani dan sentiasa bersedia. Mereka bukan sekadar menjaga peraturan, merekalah wajah pertama yang mencerminkan maruah sekolah. Di dunia ilmu dan teknologi, mereka menyatukan buku dan layar, pena dan kamera. Dari skrip ke skrin, dari kata menjadi kisah. Pengawas Pusat Sumber Sekolah dan TVPSS menghidupkan imajinasi, menjadikan ilmu sentiasa hidup dan bersuara. Ada yang memimpin dengan suara, tetapi mereka memimpin dengan hati. Pembimbing rakan sebaya, mereka mendengar tanpa menghakimi. Hadir untuk menguatkan jiwa yang hampir rebah. Mereka mengajar kita bahawa kepimpinan juga tentang sebuah empati. Dalam dunia maya yang penuh cabaran, mereka menjadi pelindung dan pendidik era digital. Brigade Cyber melindungi keselamatan maklumat, membimbing rakan agar celik teknologi dan beretika dalam talian. Di sebalik senyuman di kaunter koperasi, mereka belajar erti kejujuran dan tanggungjawab. Mereka mengurus, menjual, mengira dan berkhidmat. Koperasi bukan sekadar tempat untuk berurus niaga. Ia medan sebenar belajar berniaga dengan nilai amanah yang diberikan. Di sini, mereka tidak hanya membersihkan ruang, mereka
menyucikan jiwa. Penggerak surau, penjaga waktu solat, suara azan dan benteng iman. Dari doa mereka, lahirlah ketenangan dalam kepimpinan. Dalam setiap kelas, ada seseorang yang sentiasa mengawal suasana dengan sabar dan senyuman. Ketua kelas, seorang pemimpin kecil dengan tanggungjawab yang besar. Mereka belajar bahawa kepimpinan bukan dari pangkat, tetapi dari keikhlasan untuk membantu. Pengawas SPBT, nama yang tenang, tetapi kerja mereka tak pernah mudah. Setiap buku yang rosak, setiap helaian yang hilang, merekalah yang mengesan, mengganti dan memastikan ilmu terus berputar. Di awal tahun, mereka menjadi perancang. Di pertengahan, merekalah yang menguruskan, dan di hujungnya, merekalah penyemak yang paling setia. Dalam diam, mereka belajar disiplin. Dalam kerja, mereka belajar amanah. Dalam tugasan yang sederhana, mereka belajar erti kepimpinan. 7 badan, 7 tanggungjawab, 1 jiwa. Jiwa kepimpinan yang membentuk SMK Kota, tempat lahirnya pemimpin masa hadapan.